Datuk Seri Dr. Ananda Fadil di atas sumbangan beliau, iaitu sarapan pagi pada pagi ini. Tajaan daripada beliau iaitu cucuk-cucuk yang ada atas meja tu roti Arab. Ini daripada tajaan Datuk Seri lah, Profesor Dr. Ananda Fadil. Pihak Majid mengucapkan terima kasih. Dan itu sajalah. Saya persilakan hang bawa mic tak? Bawa mic tak? Hang bawa mic tak? Tak bawa. Aku takut bateri tak cukup. Jemput ayah-ayah apa semua, minta kita naik beramai-ramai duduk, orang kata apa, di koridor masjid ni. Sama-sama kita duduk beramai-ramai di sini insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at wa hadha matalabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at وحذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله جئت للبرايا بشعر مبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بشعر مبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول
رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعات يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعات وعزم طلبي يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحبي الكرام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام دروة الإيمان حضرة الإمام دروة الإيمان حضرة الإمام رفيق الرسول وصاحب الكرام وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام علي على بالخلق العظيم والمجد عن تلا والنصر العظيم علي على بالخلق العظيم والمجد عن تلا والنصر العظيم وهو للملا شعر كريم وهو للملا شعر كريم ورفيق الرسول وصاحب الكرام وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام وصاحب الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sallallahu wasallam alaih. InsyaAllah alhamdulillah. Kita dengar halwa telinga pagi ni. Sayu ya. Baik, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Atiqullah
untuk memberi tausiah, tazkirah kepada kita pada pagi ini. Sama-samalah kita dengar, kita ambil pengajaran apa yang ada nasihat kepada kita. Mudah-mudahan memberi manfaat pada diri kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Allah. Bismillah. وآله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر Rabbi ta'min bi khair. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Faqrul. Begitu juga dengan pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, para pelajar, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya tidak lain dan tidak bukan, marilah sama-sama kita memanjatkan, merofakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan, keizinan, ketetapan, kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul, berhimpun di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, baitin min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perhimpunan kita dan juga sempena kita memperingati kelahiran junjungan yang agung baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah perhimpunan kita pada pagi yang mulia ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan perhimpunan dan perkumpulan kita pada pagi ini insyaAllah mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan insyaAllah mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini menjadi asbab segala dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran,
khilaf yang pernah kita lakukan sebelum ini diampunkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhimpunnya kita pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, kita nak menyatakan, nak menzahirkan kesyukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitulah manusia yang paling agung, afdalul makhluqat, sebaik-baik makhluk yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selaras selari dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan olehmu, yakni baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillahi, dengan kurniaan pemberian limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, pemberian di sini adalah Al-Quran, dan ada yang mengatakan agama Islam yang dibawa oleh junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, iaitulah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya di sini kata ulama adalah merujuk kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersesuaian dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan kamu, yakni baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Apa itu alam? Ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah alam. Maka semuanya mendapat kebaikan daripada kelahiran junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabidzalika, maka dengan demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat yang agung yang diberikan kepada kita, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri menyambut hari kelahirannya. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berpuasa pada hari Isnin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Nabi dilahirkan pada hari Isnin, maka Nabi berpuasa pada hari Isnin, menunjukkan kesyukuran di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi satu panduan dan pedoman ajaran kepada kita untuk kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis acara yang tidak menyalahi agama Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan majlis yang menceritakan tentang baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk apa? Untuk nak menyuburkan, untuk nak mengukuhkan dan menguatkan rasa cinta, rindu dan kasih kita kepada junjungan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah maklum seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Imam sebentar tadi, bukan hanya terhenti pada bulan Rabiul Awal sahaja. Bahkan pada bulan-bulan yang lain pun kita sambut kelahiran junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sedang berada pada hari ini pada bulan Rabiul Akhir. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak sebut ini adalah manusia yang paling soleh. Tak ada dah manusia yang paling soleh melebihi junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama Muhammad bin Yunus rahimahullahu taala, "Ma ra'aitu anfa'a lil qalbi min dzikris salihin." Beliau mengatakan, tidak nampak oleh aku perkara yang lebih bermanfaat,
perkara yang lebih berfaedah. Untuk apa? Lil qalbi, untuk hati kita, rohani kita, sanubari kita ini, min zikris salihin, daripada menyebutkan, mengingatkan orang-orang yang soleh. Bila sebut orang yang soleh, sebut nama mereka, sebut kisah mereka, sebut kehidupan mereka, itu akan memberikan kesan pada hati nurani kita. Bila hati nurani itu memberi kesan, itulah memberikan kekuatan untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah dan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada orang yang paling soleh yang kita nak sebut di sini adalah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang dikatakan orang yang soleh? Orang yang soleh, orang yang menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang menjaga hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang soleh. Dan tidak dinamakan, disebutkan dan dikatakan dia orang yang soleh sekiranya dia bangun tengah malam, dia solat berjamaah, ataupun dia menunaikan haji ke Baitillah, macam-macam amal ibadah yang dia lakukan kepada Allah, tetapi hak keluarga diabaikan, tetapi hak jirannya maka dia tidak endahkan, hak masyarakat dia tidak berikan, maka ini bukan dinamakan orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang menjaga hak Allah dan menjaga hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah sebaliknya, kalau dia menjaga hak sesama makhluk, hak kawannya dia jaga, jirannya dia jaga, keluarganya dia jaga, tapi solatnya tidak, puasanya tidak, zakat tidak keluarkan, maka dia tidak dinamakan orang yang soleh. Maka orang yang soleh di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjaga hak Allah dan menjaga hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana kita sebut, kita cerita tentang orang yang soleh, maka akan turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi lahir, maka kelahiran Nabi itu sangat bercahaya. Cahaya itu datang daripada tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penuh memenuhi segala setiap ruang sudut rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang bersinar menyeluruh sehinggalah sampai kepada istana Busra. Itu adalah hari ataupun ketika lahirnya baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, dikatakan Abu Lahab, dia seronok, dia bergembira di atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyembelih 100 ekor unta. Bukan 10 ekor dan juga bukan 50 ekor, 100 ekor unta. Unta disembelih oleh Abu Lahab. Pasal apa? Pasal dia nak menyatakan keseronokan dia kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seronok sangat ini, maka dia memerdekakan, membebaskan hambanya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Dibebaskan pasal seronok sangat. Dan disebutkan oleh ulama, asbab daripada keseronokan yang dizahirkan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW dilahirkan, maka azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia buat apa? Dia sambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana pula dengan kita? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mudah-mudahan mati juga dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang beriman kepada Allah, yang hidupnya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut kelahiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dan pasti insya-Allah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah di dunia, lebih-lebih lagi ketika berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi SAW penuh dengan kerahmatan, kerana Nabi diutuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sebab kelahiran Nabi SAW pada bulan Rabiul Awal, maka adanya segala peristiwa-peristiwa penting yang disambut oleh kita sebagai umat Islam, bukan hanya di tempat ini sahaja, bahkan di seluruh dunia. Masyarakat Islam, orang beragama Islam menyambut ma'al hijrah, peristiwa penghijrahan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berhijrah ke mana? Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang sebelum daripada itu dinamakan kota Yathrib. Bila Nabi sampai ke Madinah, kota Yathrib, maka Madinah itu dinamakan Madinah yang bercahaya. Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Makkah itu diberkati oleh Allah? Kerana tempat Makkah itu adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhubungan, yang berkaitan ataupun yang bersangkutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya menjadi mulia sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bukan yang lain itu mulia ataupun kerana perkara yang lain, tapi semua itu mulia kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ma'al Hijrah yang kita sudah pasti kita akan sambut setiap tahun, peristiwa yang penting bagi kita untuk kita ingatkan perjuangan para sahabat, begitu juga perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Islam sampailah kepada kita pada hari ini, dan kita boleh mendapatkan nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, hasil daripada segala pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya peristiwa Ma'al Hijrah kerana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang disambut oleh umat Islam di antaranya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang penting, perkara yang mencarikan adat. Nabi SAW dibawa daripada Mekah sampailah kepada Baitul Maqdis. Itu peristiwa Isra. Kemudian naik pula Mi'raj kepada langit yang pertama, jumpa malaikat yang bernama Ismail. 500 tahun perjalanan antara bumi dan langit yang pertama, dan langit yang pertama nak sampai pula kepada langit yang kedua, 500 tahun pula perjalanan. Itu peristiwa Isra. Dan dalam kitab pun ceritakan bahawa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi, tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi lagi Rasul sebelum daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang besar. Peristiwa itu berlaku kerana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran. Al-Quran tidak lain dan tidak bukan diturunkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita sambut setiap tahun. Peristiwa nuzul Quran, subhanallah, bulan Ramadan diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita puasa setiap tahun bulan Ramadan itu asbab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan ada malam yang paling baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu dihadiahkan oleh Allah kepada Nabi, dan juga daripada Nabi lah kita pun dapat menumpang malam Lailatul Qadar untuk umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak gambarkan di sini ataupun nak sampaikan di sini adalah berkaitan peristiwa kelahiran Nabi. Nak cerita kata, di antara semua sambutan yang kita duk sambut tadi tu, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, Isra' Mi'raj, itu semua peristiwa yang penting. Maka peristiwa yang paling agung dan paling besar yang kita sambut adalah
peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab punca lahir Nabi lah maka adanya segala peristiwa-peristiwa penting yang disambut oleh umat Islam. Bukan hanya tempat ini sahaja, bahkan di seluruh dunia menyambut peristiwa yang penting bagi umat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita merasakan sambutan ini bukan sambutan biasa-biasa. Ini sambutan luar biasa. Sambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawa kita ada rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam, orang beriman, maka mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Kita sedia maklum, cinta terbahagi kepada dua. Ada cinta gharizi, cinta tabi'i namanya. Dan ada cinta ma'rifah, cinta akli, cinta rohani yang memerlukan pengajian dan kesungguhan. Cinta tabi'i tak kena mengaji, tak kena tadah kitab, tak kena talaqi. Itu cinta apa? Cinta yang timbul semula jadi dalam diri manusia itu sendiri. Cinta apa? Cinta kepada dunia. Cinta apa? Cinta kepada pangkat. Cinta apa? Cinta kepada kemewahan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu dalil manusia, dia keinginannya ke arah tersebut. Manusia ini dihiaskan, dinampakkan elok, dinampakkan cantik linnas. Untuk siapa? Untuk manusia. Dia suka keinginannya itu kepada di kalangan wanita-wanita. Dia suka kepada anak pinaknya, dia kasih, dia sayang kepada anak pinaknya. Dia suka kepada harta benda daripada emas, perak dan seumpamanya. Itu tabi'i ataupun semula jadi yang ada dalam diri manusia. Dihiaskan bagi mereka begitu. Subhanallah. Dan cinta ini bukanlah secara mutlak cinta yang keji, cinta yang tercela. Bahkan lagi mana dia dikawal dalam syariat, ikut aturan Allah, itu menjadi mulia. Tapi kalau berlebih-lebihan, kalau melampau-lampau, itu yang menyeret dan membawa kepada kelalaian, ketamakan dan cinta dunia yang membinasakan. Tabi'ah semula jadi yang tertanam dalam diri manusia sejak daripada kejadiannya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang kedua, cinta akli, cinta rohani, cinta ma'rifah. Ini lahir daripada akal, iman dan ma'rifah, pengenalan. Cinta tadi tak kena bawa kitab, pergi mengaji, pergi menadah, tak kena. Dia akan timbul sendiri. Tetapi cinta yang kedua ini perlu kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada sesama manusia kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang susah. Subhanallah, ini cinta yang lahir daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hati mengenal keindahan, jamal, kecantikan, keelokan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika mana hati mengenal sifat jalal, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan terpesona. Hati akan terpaku semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertambah rindu dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sebab itu ulama mereka memandang ibadah tanpa cinta itu tidak mendatangkan nikmat. Tidak ada kenikmatan, kelazatan, kemanisan ibadah tanpa cinta kepada Allah. Ibadah tanpa cinta kepada baginda Rasul Nabi SAW. Bila ibadah dengan cinta, itu kemanisan, itu kelazatan, itulah keseronokan yang paling besar ketika hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sebenar, orang akan merasakan tak sabar untuk menunaikan solat berjamaah. Itu cinta yang sebenar. Maksudnya ada dalam hatinya cinta yang sebenar. Dia berasa rindu nak solat. Dia berasa rindu nak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dia berasa rindu untuk hadir ke majlis-majlis yang mengingatkan dirinya kepada Allah.
dan juga kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta yang sebenar, dia akan sabar di dalam musibah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sebenar, dia akan buang dalam hatinya itu cinta kepada dunia. Cinta yang sebenar, dia akan tenang dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Itu cinta yang sebenar, cinta yang hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini akan beratakan rindu yang mendalam, dan mereka pula berasa tak sabar pula untuk meninggal dunia, untuk mati di jalan Allah. Pasal apa? Itulah perantara jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cinta gharizi, cinta tabi'i ini kalau dikawal, dia akan menerangi sekitar kita dan akan membawakan kebaikan. Dia seperti mana api. Ini nafsu. Kalau dikawal, dia akan terang, akan menyuluh kepada diri kita, bagi manfaat. Tapi kalau dibiarkan, kalau tak dikawal cinta yang macam ni, dia akan merebak dan akan membakar dan akan menghanguskan. Ini kerana dia nafsu. Cinta rohani, dia ibarat cahaya iman. Cahaya iman ini akan menyuluh dan akan menuntun, akan membawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan man ghalabat mahabbatuhu at-tabi'iyyatu ghariqa fid dunya. Sesiapa yang cinta tabi'i itu menguasai dirinya, maka dia akan tenggelam di dalam keduniaan. Kalau orang yang cinta tabi'i, dia menguasai dirinya, menguasai hatinya, dia akan tenggelam di dalam keduniaan. Dan sesiapa yang cinta rohani, menguasai dirinya, maka dia insya-Allah akan membawa kepada kejayaan, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betulkan cinta kita, letakkan cinta yang sebenar. Bagaimana tazkiyatun nafs, menyucikan hati, membersihkan jiwa daripada cinta dunia yang berlebihan, yang membawa kepada kerosakan, kebinasaan dunia. Lebih-lebih lagi ketika berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Latihkan diri kita taqarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, isikan hati dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, cinta kepada manusia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta tabi'i, cinta gharizi hilang pengaruhnya dalam hati kita. Sampai macam tu, sampai dia tertolak, dia hilang dalam diri kita pengaruh cinta yang membawa kepada kerosakan tadi. Hilang pasal apa? Kerana hati dah penuh dengan cinta Allah, hati sudah penuh dengan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati sudah penuh dengan cinta kepada yang lain semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Allah sebut dalam Al-Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat cintanya kepada Allah. Itu sifat orang beriman. Dia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah daripada mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu, yakni baginda Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan mencintai kamu. Bagaimana kita nak dapat cinta Allah? Kita ikut baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya apa yang diajarkan oleh junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti meletakkan Nabi lebih daripada segala-galanya. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Bermula Nabi itu awla. Nabi SAW awla, lebih utama, lebih awla bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri.
Itu cinta yang sebenar. Cinta yang sebenar, dia akan melebihkan Nabi SAW. Ataupun dia akan mengutamakan baginda Rasul SAW lebih daripada dirinya sendiri. Itu orang beriman yang sebenar. Di dalam hadis, baginda Rasul SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehinggalah aku lebih dia cintai daripada ibu dan ayahnya, anak pinaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Maka mesti meletakkan cinta Nabi lebih daripada segala makhluk-makhluk yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi menunjukkan di sini bahawa satu kewajipan kepada kita untuk mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Bagaimana untuk kita mendapatkan cinta kepada Nabi, sebenar-benar cinta kepada Nabi SAW? Maka para alim ulama menggariskan panduan, memberikan panduan kepada kita macam mana nak cinta Nabi. Kita tahu kita kena cinta Nabi SAW, tapi macam mana, bagaimana nak cinta Nabi sampai boleh lebih daripada segala-galanya? Kata ulama, yang first ataupun yang pertama sekali adalah dengan doa. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan meminta dan memohon, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bukakan pintu hatiku ya Allah, suburkan hatiku ya Allah, kuatkan hatiku ya Rabb untuk mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Kita jangan memandang ringan, pandang remeh tentang doa. Doa ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab. Doa Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk kita mendapatkan apa yang diinginkan dalam kehidupan. Maka dijadikan doa sebagai sebab supaya kita dapat apa yang kita kehendak, apa yang kita nak dalam kehidupannya. Sebabnya Allah jadikan doa. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah olehmu akan aku, kata Allah. Niscaya aku akan jawab. Aku akan perkenankan permintaan permohonan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah kerana kesan doa itu sangat manfaat dan sangat besar, sangat berfaedah. Sebab itu kata Nabi SAW, inna doa yanfa'u mimma nazala. Sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap perkara yang telah diturunkan, nazala, yang dah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak mahu perkara tersebut berlaku kepada diri kita mungkin, dan ada benda yang kita tak mahu tiba-tiba terjadi kepada diri kita mungkin. Adakah itu manfaat? Adakah itu kebaikan? Kita tak mahu tapi terjadi. Dengan doa kita macam mana? Kata Nabi SAW, doa itu memberi kebaikan, manfaat terhadap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Terjadi, berlaku juga. Ada kebaikan? Ya, ada kebaikan. Maka ulama menjelaskan kebaikan-kebaikan tersebut adalah orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ujian itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia akan diberikan kesabaran. Dia akan diberikan bantuan, dia akan diberikan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan biasa-biasa. Dengan sebab kesabaran itu Allah sebut dalam ayat Quran, orang yang sabar akan diberikan pahala bighairi hisab. Apa manfaatnya? Pahala bighairi hisab. Kalau betul-betul dia sabar,
Macam mana dia boleh dapat sabar? Dengan sebab doa dia. Sebab dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang duk rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku ujian, Allah bagi kesabaran. Allah permudahkan urusan. Dan juga Allah mudahkan jalan keluar daripada segala masalah, problem, muskilah yang dihadapi di dalam kehidupannya. Itu manfaat doa. Bukan senang dapat pahala bighairi hisab ini. Dan kata ulama dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, pahala mereka melimpah ruah seperti air. Bila pahala yang terlalu banyak melimpah ruah, maka mereka akan masuk syurga bighairi hisab. Masuk syurga tak kena hisab. Bukan senang nak masuk syurga tanpa hisab. Orang tunggu untuk dihisab ni beratus ataupun berapa lama tunggu di situ. Ada yang sanggup mengatakan kalau neraka pun nerakalah. Ada diceritakan dalam hadis Nabi SAW menunjukkan keadaan suasana yang sangat mengerikan, sangat memenatkan. Itu tunggu untuk dihisab pada hari tersebut. Sehinggalah diberikan syafa'atul uzma oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW sebut wa mimma lam yanzil. Dan doa itu dia memberi manfaat terhadap perkara yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diturunkan bermanfaat dah, apatah lagi yang belum diturunkan, maka sudah pasti akan diberikan kebaikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung oleh Nabi SAW untuk menguatkan kita supaya banyak doa. Fa'alaikum ibadallah. Maka mesti ke atas kamu, hendaklah kamu wahai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, lazim ke atas kamu bidduai, sentiasa kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka hamba-hambanya yang meminta dan memohon ataupun merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa dia? Doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak cinta Nabi yang kedua? Nak cinta Nabi yang kedua kata ulama, yang pertama doa, yang kedua ta'aruf. Kenal, mengenali Nabi SAW. Ta'aruf macam mana? Kena mengaji, kena belajar, kena duduk dalam majlis ilmu. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, pengajian tak datang, tak timbul rasa cinta kepada Nabi SAW. Sedangkan kita tahu itu tuntutan kepada kita untuk cinta Nabi. Tiba-tiba kita tak hadir majlis ilmu, tak duduk di taman syurga. Macam mana nak mai cinta kepada Nabi SAW? Cinta ini perlu kesungguhan. Cinta ini perlu kepada ketekunan. Cinta ini perlu kepada pengajian, pengenalan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Ta'aruf, kenali baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Nama-nama Nabi SAW disebutkan oleh ulama, wa asma'uhu sallallahu alaihi wasallam kathirah. Dan nama-nama Nabi SAW itu kathirah, banyak. Minha, setengah sebahagian daripadanya, daripada banyak tadi itu, nama Nabi SAW adalah Muhammad. Sedia maklum nama Nabi kita Muhammad SAW. Nama Nabi kita Ahmad, itu merujuk kepada sosok tubuh yang sama, manusia yang agung Nabi Muhammad SAW. Dan kata ulama, Al-Mahi, Al-Hashir, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Rasulul Malahim, Al-Fatih, Taha, Yasin, wa Abdullah. Itu di antara nama-nama junjungan yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, Ibnu Abbas menyebutkan, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata, ismi fil Qur'ani Muhammad. Nama aku
yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran itu adalah Muhammad. Itu nama Nabi SAW. Wa fil Injili, dan nama aku, kata Nabi SAW, dalam kitab Injil yang diturunkan ke atas Nabi Allah Isa alaihi salam, nama aku dalam kitab Injil Ahmad. Itu nama Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa fit Taurah, dalam kitab Taurah yang diturunkan ke atas Nabi Allah Musa alaihi salam, namaku adalah Uhid. Itu nama Nabi SAW. Apa yang menariknya dalam hadis ini? Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW menyatakan, Nabi SAW menjelaskan, wa innama, dan hanya sanya, summitu, dinamakan aku Uhidan. Dinamakan Nabi SAW Uhid itu sebab apa? Li'anni, kerana bahwasanya aku satu-satunya Nabi lagi Rasul yang boleh mengeluarkan umat aku daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu-satunya Nabi yang boleh memberikan syafaat yang khusus kepada umat-umat Nabi SAW. Nabi lain tak boleh ni. Nabi SAW yang pertama sekali, Nabi memberi syafaatul uzma. Ketika himpun di pada mahsyar, semua orang menunggu, semua orang menanti-nantikan untuk dihisab, untuk dihitung amalan mereka, dinilai amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berjumpa dengan nabi-nabi yang lain, tapi nabi lain mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing, diriku, diriku. Pasal apa kata macam tu? Kerana Nabi pada waktu tersebut, ataupun Nabi-Nabi Adam, Nabi yang lain, kerana mereka berasa bimbang dan juga berasa takut dengan keadaan suasana kengerian padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sebab keadaan suasana yang begitu menakutkan, kata ulama, sehingga para Nabi ini mereka terlupa bahawa mereka itu memang dah maksum. Mereka dah selamat dah untuk diri mereka. Kerana para Nabi ini adalah maksum. Cuma keadaan itu yang menyebabkan mereka mengatakan nafsi, nafsi. Pasal bimbang sangat-sangat. Subhanallah. Sehinggalah akhirnya sekali berjumpa Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabilah yang memohon dan meminta kepada Allah bantuan syafaat daripada pertolongan Nabilah, maka barulah dimulai hisab di pada mahsyar Allah, sebab bantuan syafaat Nabi SAW. Untuk siapa? Untuk semua umat. Bukan umat Nabi sahaja, umat-umat Nabi yang terdahulu pun mendapat syafaat Nabi kita Muhammad ketika di pada mahsyar. Selepas daripada itu untuk semua, tapi ada syafaat yang khusus hanya untuk umat Nabi SAW. Di antaranya ada di kalangan manusia, kita pun tak mau masuk neraka. Kita bukan nak masuk neraka, tapi nak cerita kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Kita tak sanggup walaupun sedetik nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita cuma Nabi lah satu-satunya yang boleh mengeluarkan umat yang dah masuk neraka ni, keluar, masukkan dalam syurga. Nabi mencari-cari umatnya yang mana lagi nak diselamatkan mereka. Ini khusus hanya Nabi kita Muhammad SAW yang boleh buat macam ni. Nak cerita kelebihan Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita minta berlindung daripada azab. Kita boleh tak mau pada awal lagi masuk neraka. Neraka itu sangat pedih, berlipat kali ganda dahsyatnya jika nak dibandingkan dengan api yang kita duk jumpa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang api dunia yang kecil pun kita tak sanggup dah. Ini yang berlipat-lipat kali ganda panahnya api di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabilah seorang-seorangnya yang boleh memberikan syafaat yang khusus hanya untuk umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Kanat, adalah wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnaini amal fili fi syahri Rabi'il awwali. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah
pada hari Isnin tahun gajah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Dan ada sebahagian ulama menyebutkan bahawa wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Ketika Nabi lahir, Nabi sudah pun disunatkan, dikhatankan. Itu pendapat sebahagian ulama. Subhanallah, selepas Nabi dilahirkan, wa ardu'athu Thuwaibatul Aslamiyah, jariyatu Abi Lahab, ba'dama ardu'athu ummuhu nahwa 3 ayyam, thumma ardu'athu Halimatu Sa'diyah, wa akmalat rada'ahum. Nabi SAW disusukan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini hamba kepada Abu Lahab. Abu Lahab yang sangat seronok tadi, kelahiran Nabi SAW, beliau membebaskan hamba. Nama hamba tersebut Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dan Thuwaibah Al-Aslamiyah inilah yang antara yang awal yang menyusukan Nabi SAW. Selepas 3 hari disusukan oleh ibunda Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya awal-awal yang susukan Nabi SAW adalah ibunda Nabi sendiri selama 3 hari, kata ulama. Kemudian barulah Thuwaibah Al-Aslamiyah, kemudian barulah Halimatus Sa'diyah. Dan ada beberapa riwayat yang lain menceritakan banyak lagi yang ibu susu Nabi kita Muhammad SAW. Maka sempurnanya susuan Nabi SAW adalah bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Itu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Walamma balagha 12 sanatan safara ma'a ammihi Abi Talib ila Syami hatta balagha Busra fara'ahu Buhairar Rahib fa'arafahu bisifatihi faqala hadha rasulu rabbil alamina wa sa'ala ammahu an yaruddahu khawfan alaihi minal yahud faraddahu ila Makkah. Ketika umur baginda Nabi SAW 12 tahun, Nabi SAW ikut bapa saudaranya Abu Talib ke Syam, negeri Syam, untuk berdagang, berniaga. Bila sampai di satu tempat yang bernama Busra, ada seorang pendeta Yahudi, Buhairur Rahib, yang kita sedia maklum pendeta Yahudi ni mereka sentiasa menunggu-nunggu, menanti-nanti Nabi akhir zaman. Kerana mereka sudah mengenali dengan kitab-kitab yang terdahulu, sudah pun menceritakan tentang manusia yang agung, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, iaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Menanti-nanti. Bila lalu satu kumpulan, satu rombongan, maka dilihat di pintu, di tingkap, ada tak benda-benda yang aneh yang mereka nak tengok? Itu adalah yang dicari-cari, itu adalah utusan akhir yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Sampai satu kumpulan, satu rombongan adalah rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Maka rombongan ini aneh. Pendeta ini mengetahui, tengok ada awan yang meneduhi perjalanan mereka. Perjalanan mereka itu diteduhi oleh awan, dilindungi oleh awan, teduh perjalanan mereka ini. Subhanallah, maka ini pelik, ini aneh. Maka mereka itu sudah pun mengetahui dan mengesyak ini ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian dijemput rombongan ini untuk makan di tempat pendeta tadi. Dan pada ketika itulah dia melihat Nabi SAW, dia mengenali itulah Nabi akhir zaman. Subhanallah, pasal mereka sangat kenal Nabi SAW. Disebutkan di dalam Al-Quran, mereka kenal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini orang-orang yang dahulu. Ya'rifunahu, kenal mereka itu akan Nabi SAW kama, seperti mana ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal akan anak-anak mereka. Maksud kata kenal anak ni kenal sungguh, bukan kenal sikit-sikit. Anak dia, dia tahu. Dia tak dengar suara, dia dengar tapak jalan kaki pun dia kenal dah. Anak yang mana, nombor berapa, abang ke kakak ke. Dia tahu dah, maksud kenal sungguh anak dia. Kalau anak kembang pula, orang lain tengok tak syam, dia tahu itu anak dia. Subhanallah,
sangat mengenali anak mereka. Itu perumpamaan mereka kenalnya Nabi SAW. Ketika mana dia mengenali Nabi SAW dengan segala sifat yang ada pada diri Nabi SAW, maka dia mengatakan inilah utusan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian alam. Dan dia minta kepada bapa saudara Nabi SAW bawa balik Nabi SAW ke Mekah kerana bimbang akan diapa-apakan oleh kaum Yahudi kepada baginda Nabi SAW. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Wa amma mu'jizatuhu alaihi salatu wassalam fakathirah. Ini tentang Nabi SAW. Bagaimana pula mukjizat Nabi SAW? Kathiratun, banyak mukjizat Nabi ni. Mukjizat Nabi SAW banyak. La tuhaddu wa la tuhsar. Tak terkira, tak terhitung, tak terbilang. Banyak sangat mukjizat Nabi SAW. Di antara segala mukjizat Nabi, di antara sekalian mukjizat Nabi, di antara semua mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, a'zamuha, yang paling agung, yang paling besar daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kita banyak mempelajari sirah, cerita tentang Nabi SAW, tapi mukjizat yang paling besar, yang paling agung, Al-Quranul Karim. Wa huwa mu'jizatun baqiyatun tabqa bi baqa'id dunya. Itulah mukjizat yang kekal selama mana adanya muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara mukjizat Nabi SAW. Di antara mukjizat Nabi SAW, insyiqaqul qamar. Nabi dapat membelah bulan. Dibelahnya bulan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hina sa'alahu kuffar ahli Makkah an yuriyahum ayah. Ketika mana diminta oleh puak kafir Mekah untuk nak melihat tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Tunjukkan kepada kami manakah tanda kenabian Nabi SAW. Ini puak kafir Mekah pada ketika tersebut. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu nak menundukkan orang lain. Mukjizat itu nak menarik orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Mukjizat itu juga perkara yang mencarikan adat, nak menguatkan, mengukuhkan keimanan orang yang sudah beriman kepada Allah, yang sudah beriman kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi membelah bulan tersebut untuk nak menarik orang kufur yang bukan Islam masuk kepada Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fada'a sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memohon, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbahu, akan Tuhannya. Fanshaqqal qamar falqataini wa hum yanzurun. Maka bulan pun terbelah dua ketika Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan terbelah menjadi dua. Dan mereka wa hum yanzurun, depa tengok, depa saksikan perkara tersebut. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, saksikanlah, tengoklah bulan ni terbelah dua ni. Nabi nak ajak mereka masuk beriman ataupun beriman kepada Allah, masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawapan mereka? Faqalu, maka berkata mereka itu, inna Muhammadan sahara a'yunana. Macam tu pula. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah menyihir mata-mata kami. Tuduh Nabi penyihir, penipu, pembohong. Sedangkan tadi mereka yang minta, tetapi hati itu telah pun terkunci ataupun tertutup daripada hidayah yang dibawa oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu keagungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kan dibelahkan bulan
untuk orang memeluk agama Allah tetap tak diterima juga. Inilah yang dikatakan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, kita ikhtiar, kita bersungguh-sungguh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tentang ta'aruf baru yang kedua. Semua ada 4. Yang pertama doa, yang kedua ta'aruf. Bagaimanakah fizikal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Sa'ala rajulun al-Bara'a, telah bertanya oleh seorang lelaki Al-Bara' akan Bara' bin Azib. Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi? Adakah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Pedang yang berkilat, bersinar, berkilauan, bercahaya. Macam tukah perumpamaan muka ataupun wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Qala la, tidak kata beliau, bal bahkan mithlal qamari. Perumpamaan wajah Nabi bulan yang menonjol, bulan yang terang benderang, itu wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Bulu kening mata Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan bersambung. Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tetapi Nabi menonjol ketika berada di kalangan orang ramai. Perjalanan Nabi SAW itu pantas dan cepat, seperti turun daripada bukit yang tinggi. Pasal apa? Kata ulama, kerana bumi berebut-rebut untuk dipijak oleh kaki yang agung yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Berlipat-lipat bumi. Maka perjalanan Nabi juga menjadi laju pantas. Nabi jalan biasa, Nabi bukan berlari. Sahabat-sahabat yang ikut di belakang Nabi SAW berasa penat, berasa mengah, berasa letih. Subhanallah, tapi Nabi tidak berlari. Berjalan tetapi pantas perjalanan Nabi SAW. Di antaranya kata ulama kerana bumi itu berlipat-lipat. Pasal berebut ni, pijak ke atas mereka, nak tapak kaki itu. Tapak kaki yang agung Nabi kita Muhammad SAW pijak di atas tanah tersebut. Subhanallah, itu berebut. Kerana mereka mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Itu bumi. Begitu juga dengan pohon kurma yang tidak berakal. Nak banding dengan kita ni, macam mana cinta kita kepada Nabi SAW. Pohon kurma yang menjadi tempat Nabi kita Muhammad SAW memberikan khutbah. Nabi bagi khutbah di tempat itu dekat dengan bersandar pada pohon kurma tersebut. Pokok kurma ini pula, kata ulama, bukan pokok yang basah. Pokok yang sudah kering. Maksudnya pokok yang sudah mati, bukan hidup lagi dah. Para sahabat Nabi SAW ni, kita sudah maklum, para sahabat ni, mereka ni sentiasa nakkan yang terbaik untuk Nabi SAW. Mereka akan cari ruang dan peluang untuk menambah baikkan apa lagi khidmat yang boleh diberikan kepada Nabi SAW. Pada satu ketika, para sahabat tengok keadaan Nabi beri khutbah di pohon kurma tersebut, berdamping, berdekatan pohon kurma tersebut, bersandar pohon kurma tersebut. Para sahabat pun memikirkan dan juga untuk membincangkan untuk membuat satu mimbar yang baru. Nak buat yang terbaik ini, itulah sahabat Nabi SAW. Buat mimbar yang baru untuk Nabi SAW. Selepas sudah siap dibuat mimbar yang baru, maka Nabi pun berpindah daripada tempat yang berhampiran ataupun berdampingan dengan pohon kurma ke tempat mimbar yang baru yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bukan pindah masjid lain, bukan pindah di luar, tetap berada dalam satu masjid, satu majlis. Ketika Nabi memberikan khutbah pada mimbar yang baru, terdengar suara tangisan seperti anak unta. Semakin lama semakin kuat tangisan. Semakin lama semakin kedengaran tangisan tersebut.
Para sahabat beralih kiri kanan depan belakang mencari-cari di manakah suara tangisan tersebut. Suara yang mendayu, suara yang menyebabkan seluruh sahabat berasa hiba mendengar menangisnya tangisan pada hari tersebut. Nabi SAW turun daripada mimbar tersebut dan datang kepada pohon kurma, pokok kurma, tunggul kurma yang sudah kering, bukan pokok hidup. Itulah tangisan yang kedengaran di dalam seluruh yang berada dalam masjid Nabi SAW. Subhanallah. Dan Nabi turun kepada pohon kurma tersebut. Nabi belai pohon kurma tersebut. Nabi tenangkan pohon kurma tersebut yang tadi menangis teresa-esa. Nabi belaikan, dikatakan oleh ulama, belayan Nabi SAW. Nabi nak tenangkan pohon kurma, bukan manusia, pohon kurma. Lebih lembut, lebih baik, lebih manja daripada seorang ibu yang menenangkan anak yang sangat dia kasihi, iaitulah anak yang sangat dia cintai ketika mana menangis. Subhanallah. Macam tu sekali rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Mak-mak ni ataupun ibu-ibu yang mungkin anaknya itu bayi baru dilahirkan, bagaimana dia jaga anaknya. Nyamuk satu nyamuk pun atau satu gigitan pun dia akan jaga. Dia akan belai anak tersebut. Nabi lebih daripada itu lagi menenangkan pokok kurma. Bukan orang, pohon kurma yang sudah kering. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Dikatakan Nabi SAW bersabda, "Laulam altazimhu lam yazil hakadha ila yaumil qiyamah." Kalaulah aku tak tenangkan pokok kurma ini, maka dia nescaya dia akan menangis dan terus menangis ila yaumil qiyamah, sampailah hari kiamat Allah Subhanahu wa taala ini. Nak supaya kita buat bandingan, compare. Ada tak kita cinta macam tu? Bukan bandingan sama manusia. Compare dengan tanah tadi yang berebut untuk dipijak oleh Nabi SAW yang tidak berakal. Bandingkan dengan pokok kurma yang sudah kering tadi itu. Bagaimana cinta mereka kepada Nabi SAW. Bagaimana rindu mereka kepada Nabi SAW. Adakah sampai tahap itu cinta kita? Subhanallah. Adakah sempurna sudah kita cinta kita kepada Nabi SAW? Maka kita tanya kepada diri kita. Kalau belum, maka kewajipan kita untuk kita suburkan dan kukuhkan cinta kita kepada Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga nak sebut terus, saya tak urai dah sebab masa pun dah sejam hampir. Yang ketiga adalah untuk dapatkan cinta. Yang pertama doa, yang kedua kenali Nabi, kena mengaji, kena talaqi dan seumpamanya, hadir majlis ilmu. Itu yang boleh menambahkan cinta kita kepada agama, kepada Allah, kepada Nabi. Dan yang ketiga adalah dengan banyak sebut, pada banyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seringkasnya. Dan yang keempat adalah ziarah. Ziarah kesan-kesan peninggalan Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi ziarah maqam, kubur baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan ada manfaat untuk hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah moga-moga majlis kita ini dapat menambahkan dan juga menyuburkan cinta yang sebenar kepada Allah, kepada Nabi SAW, dan juga menumbuhkan rasa cinta kita kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, sesama makhluk ini, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Segala yang baik daripada Allah, kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon sangat-sangat kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan begitu lama, 1 jam jugalah tazkirah yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Atiqullah bin Tuan Guru Haji Rafai. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullah sekalian, sekali lagi kita akan buat tahlil ringkas. Kita akan buat tahlil ringkas dan lebih kurang dalam 11:45 tu boleh kita makan dah. Dan kita tutup majlis kita ni dengan 2 buah qasidah yang akan disampaikan oleh anak-anak pondok kita. Kemudian diteruskan dengan tahlil insya-Allah. Silakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى والمعافى والساقي مسوى فاقلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ سيد السادات من مضرين غوث أهل البدوي والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل لك مالي ماذا يعام ماذا يعام برأى علا
كما خالي يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل لك مالي ماذا يعم ماذا يعمر عن علا كما خاني أنت الذي أشرقت في أفق العلا أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلال يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل لك مالي ماذا يعم ماذا يعم برأن علا كما قاني وبك استنار الكون يا عالم الهدى وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنون والإنعام والإفضال يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل لك مالي ماذا يعم ماذا يعم برأن علا كما قاني يا بدراتيم يا بدراتيم من هذا كل لك مالي ماذا يعم ماذا يعم برأن علا كما قاني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين